Weh, panas dia sekarang ni. Weh, tapi korang nampak ada 4 ekor burung melayang-layang dekat atas tu je. Kita tak nampak apa. Ready, 1, 2, 3. What's up, Eddie? Welcome back to Hama Brotherhood channel. Pew pew pew. Okay guys, dalam video kita kali ni kerana unboxing sebuah lens daripada brand Vitrox, yang mana lens ni untuk kamera Sony E-mount 56mm. Untuk lens ni dia autofocus prime lens tau. Masa Ikram beli ni dia bagi promosi, dia bagi sekali dengan filter UV. Tanpa membawa saja, kita unboxing dulu lens ni dekat dalam rumah. Later. Okay, yang ni dia punya UV filter. Okay, untuk lens ni dia bagi waranti 2 tahun lah. 1 tahun plus 1 tahun. Kita buka dulu macam mana. Alhamdulillah. Untuk packaging dia agak kemas ni. Okey, dekat sini dia ada bahagian manual. Oh, manual dia dah tak bagi, kertas tebal-tebal dah. Dia suruh scan QR, lepas tu baca dekat dalam phone-nya. Warranty card. Itu wah, dapat kain microfiber. Dia bagi kain lap cermin. Oh, bukan posh bag. Tempat untuk simpanan. Dia ada tulis ni. Dia punya brand Vitrox. Lepas tu ni ada silica gel. Silica gel ni penting juga sebab nanti kita nak simpan ni sertifikat. Tu ni dia ada bagi sertifikat dia. Dan yang ditunggu-tunggu, lens itu sendiri. Nak keluar ya. Ikram suka doh bau ni, bau barang baru. Akhirnya inilah lens kita. So dekat sini dia ada bagi dia punya tempat simpan bag dia. Lepas tu lens, dan juga kedai tu bagi filter dia. So jom kita pasang dekat kamera dulu, tengok macam mana. Okey, sekarang ni Ikram dah pasang dah lens baru kita. Lepas tu Ikram dah sekali pasang dia punya filter lah. Sorry tahu apa sebab Ikram tak record cara Ikram pasang filter dengan lens dia tu. Sebab Ikram kena minta bantuan orang. Benda tu agak ketat bagi Ikram. So Ikram kena minta bantuan orang dan Ikram tak buat video lah part tu. Okey, sekarang ni Ikram nak buat apa? Kita takat gambar binatang-binatang yang ada dekat taman Ikram ni. Sebab macam dekat atas ni ada burung guys. Macam atas ni ada 2 ekor burung. Jadi kita try takat gambar 2 ekor burung ni macam mana. Wih, serius sampai Ikram macam seronok gila pakai lens ni. Naknya Ikram impress tau dengan hasil gambar daripada lens ni. Naknya Ikram nak beli lens ni macam ni dah lama tau. Tapi dulu memang mahal harga dia. Sebab brand Sony kan. Lepas tu tak tengok Ikram ada scroll dekat TikTok. Ada brand third party jual lens untuk E-mount ni. So Ikram try dapatkan. Wih, serius murah tau lens ni. Hampa boleh tengok harga dia dekat link description kat bawah ni. Macam waktu Ikram beli harga dia dalam RM600 saja. Sebelum ni Ikram agak lama lah Ikram pakai lens dia agak wide. So bila Ikram pakai lens yang boleh zoom dekat ni, Ikram rasa macam sedap weh. Dengan dia punya aperture semua cantik lah. Gambar burung Ikram dapat. Sekarang Ikram nak cari pula gambar bunga. Jom kita tangkap gambar bunga kemboja. Yang ni bunga kemboja favorite ayah lah. Kita try tangkap sini pula. Weh, panas dia sekarang ni. Weh, tapi Ikram nampak ada 4 ekor burung melayang-layang dekat atas tu je. Kita tangkap gambar lepas. Burung ni tak rasa panas kau. Ikram tangkap gambar set apa Ikram rasa macam panas ya. Okay, kita tangkap gambar pondok pula lah. Ikram nak try tangkap gambar benda yang tergantung dekat pondok ni. Kalau apa kata gambar-gambar Ikram ni, alah tak cantik pun, biasa-biasa je. Disclaimer awal-awal ke, Ikram bukan professional photographer. Ikram buat ni sebab Ikram minat tangkap gambar ni. Dari dulu ke sebenarnya Ikram minat benda-benda ni, tapi tak berpeluang. Sekarang kita baru berpeluang dan Ikram baru nak menceburi benda-benda ni. Dan Ikram perlu slow-slow belajar banyak lagi pasal benda ni. So kepada siapa yang nak tengok sambungan pada video ni, sebab lepas ni Ikram akan unboxing mini pocket printer daripada Xiaomi dan juga mini pocket printer hitam putih. Apa jangan lupa tekan butang subscribe dekat bawah ni, okay? Dan juga jangan lupa tekan like, komen dan share untuk video yang seterusnya. Stay tune guys. Bye bye. Assalamualaikum. Piu piu piu.